Tuan-tuan, buruk macam mana pun anak kita tuan-tuan, orang kata macam-macam dekat anak kita, dia tetap anak kita tuan-tuan. Dia tetap anak kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum tu saya nak terima kasih dekat semua. Saya pun terkejut sangat-sangat sebab yalah tuan-tuan, 500,000 view. Dah lah video saya berapa je dalam TikTok, baru je buat. Terima kasih banyak-banyak untuk warga TikTok, kawan-kawan yang tengok ni, abang, kakak, ibu, ayah, atuk, nenek yang tengok. Terima kasih, saya menghargai sangat tuan-tuan sudi luang masa dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Episod 3, Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh ni tuan-tuan? Nabi Nuh adalah Rasul yang ketiga dalam 25 orang Rasul. Saya tahu, semua orang dah tahu Nabi Nuh dia buat kapal atas bukit, atas gunung. Lepas tu berlaku banjir besar. Dia nampak anak dia dalam tengah berenang tuan-tuan. Allah, sedihnya tuan-tuan. Soalan saya, macam mana boleh berlaku banjir besar tuan-tuan? Suatu hari Nabi Nuh ni, bukan satu hari tuan-tuan, banyak hari Nabi Nuh ajak semua umat dia time tu, semua orang kata penduduk dia time tu untuk u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jom kita sembah Allah, jangan syirik pada Allah, jom. Orang zaman tu tuan-tuan, dunia dalam keadaan maju tuan-tuan. Siapa nak dengar cakap Nabi Nuh dalam keadaan belagak? Tuan-tuan tahu dia kata apa? Kami tak nak ikutlah pengikut-pengikut kamu semuanya orang susah. Kami ni orang yang hebat-hebat, orang kaya-kaya. Kami tak nak ikutlah apa ajaran-ajaran kamu ni. Tuan-tuan tahu tak, lagi dahsyat, mereka kata apa? Mereka kata, Nuh, kami dah bosan dah. Kami dah boring dah dengar apa yang kau cakap ni, ancaman-ancaman daripada Tuhan kau. Kami dah boring dah, Nuh. Sekarang ni macam ni, minta bagi bala datang kat kami sekarang. Tu dia tuan-tuan mulut. Ya Allah, geram bila baca kan. Bila Nabi Nuh tak tahan sangat dah tuan-tuan, Nabi Nuh mengangkat tangan doa. Nabi Nuh kata apa tuan-tuan? Nabi Nuh doa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal seorang pun orang kafir atas muka bumi ni. Tu dia tuan-tuan, Nabi Nuh doa macam tu. Makna dia memang tak tahan sangat betul tak tuan-tuan, ujian yang Nabi Nuh terima. Allah terima doa Nabi Nuh tuan-tuan. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal dan Allah akan bagi peringatan-peringatan, makna dia tanda-tanda bila nak berlakunya banjir tu. Jangan pohon pertolongan daripada aku untuk geng-geng yang zalim tadi tu. Nabi Nuh pun buatlah kapal dengan pengikut dia ada 80 orang tuan-tuan. Bila siap je kapal tu tuan-tuan, Allah kata nak bagi tanda kan. Nabi Nuh balik saja tuan-tuan, sampai dekat rumah dia, dekat dapur rumah dia, boom, keluar air. Tanda Allah dah bagi. Time tu lah Nabi Nuh ajak semua orang termasuk binatang yang berpasangan masuk ke dalam kapal. Hujan mula turun, air keluar daripada tanah. Satu dunia tuan-tuan, banjir satu dunia. Allah pernah banjirkan satu dunia ketika zaman Nabi Nuh. Takkan Allah yang sama dia tak boleh bagi banjir Kelang sikit, Perlis sikit, Kedah sikit, Pahang sikit. Sebab Allah dia pernah banjirkan satu dunia tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebat kan Allah Ta'ala? Bila dah banjir satu dunia ni tuan-tuan, nak lari mana tuan-tuan? Melainkan naik atas kapal je, tu yang selamat. Tsunami, ombak tinggi pokok kelapa tuan-tuan. Ombak zaman Nabi Nuh setinggi gunung tuan-tuan. Dalam keadaan berombak, duduk atas kapal tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Nuh nampak ada seorang tengah berenang dekat bawah. Siapa? Siapa tuan-tuan? Siapa yang berenang tu tuan-tuan? Anak dia tengah berenang tuan-tuan. Anak siapa? Anak Nabi. Anak siapa tuan-tuan? Anak Nabi Nuh. Anak Nabi tuan-tuan. Tengah berenang. Ombak setinggi gunung. Berenang. Kan saya kata tadi tuan-tuan, buruk macam mana pun dia tetap anak kita. Jahat macam mana pun anak kita, orang kata dia tetap anak aku. Nabi Nuh nampak anak dia tuan-tuan tengah berenang. Ayah, ni ayah nampak anak tengah berenang. Dalam keadaan memang tahu, Allah bagi tahu tak ada siapa pun yang selamat melainkan naik atas kapal. Sebab Nabi Nuh doa macam tu. Nabi Nuh panggil anak dia tuan-tuan. Anak, irkam ma'ana, irkam ma'ana.
Anak, jom naik dengan aku atas kapal anak. Kata anak Nabi Nuh. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran baca tuan-tuan. Saya sedih nak kisah ni. Kenapa? Anak dia kata, Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang sampai bukit sana ayah. Akan selamatkan aku daripada banjir ni ayah. Hei, takkan hang tak nampak? Ombak setinggi gunung. Bukan benda biasa, benda luar biasa. Tapi dia masih lagi tak nampak ayah dia tu betul. Astaghfirullahalazim. Zaman sekarang ada tak orang macam ni? Ada. Bergaduh dengan ayah sendiri, bergaduh dengan mak sendiri. Bila dia kata, aku akan berenang sampai bukit sana ayah, akan selamatkan aku daripada banjir. Ayah dia kata, la asimal yaum min amrillah. Tak ada siapa pun yang boleh tolong kamu hari ni melainkan pertolongan Allah. Naik atas kapal ni, jom naik dengan aku wahai anak. Ombak setinggi gunung tadi hempak atas anak dah, hilang entah ke mana. Kita buat drama sikit lah tuan-tuan. Nabi Nuh tu duduk, Nabi Nuh kata, ya Allah, tu anak aku ya Allah. Tu anak aku ya Allah, yang mati tadi tu anak aku ya Allah. Allah jawab dekat Nabi Nuh tuan-tuan. Allah kata, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Dia bukan anak kau, perangai dia tak elok. Amalan ghairu soleh, dia bukan orang soleh. Dia panjang lagi tuan-tuan kisah ni, sampai Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh, jangan cakap benda yang kamu tak tahu. Dan Nabi Nuh kata, ya Allah, aku minta ampun, aku cakap benda yang aku tak tahu. Kesimpulan dia tuan-tuan, kita semua kena jadi orang baik. Walaupun kita tahu kita bukan orang yang baik, tapi kita kena usaha menjadi orang yang berakhlak baik. Jumpa dalam episod seterusnya, Nabi Uzair. Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang dapat tahu. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum. Bye-bye.